Okey, ini lembu yang pertama baru sampai dan kerja-kerja untuk menguruskannya sedang bermula dan ni start nak bawa keluar lah. Wah, ni lembu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua peserta korban. InsyaAllah ini hari kita akan korban 5 ekor. Dah sampai dah. Kita akan agih kepada semua kejiranan Asnaf, dan saya harap korban majlis korban ini akan berjalan dengan lancar insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini 8 bulan Jun 2025, kita daripada Surah Al-Mustaqim Saujana Utama Sungai Buloh mengadakan korban hari ini, hari raya kedua, dengan sebanyak 5 ekor lembu. So kita ini insyaAllah kita sama-sama gotong royong untuk melapahkan daging-daging lembu ini. Dan begitulah setiap tahun di Surah Al-Mustaqim, dan kami bersyukur kerana ia sangat meriah. Nampaknya kecil tajam tu penyembelihan lembu kita. Ya, so, apa Sen punya harapan kita? Harapan kita hari ini supaya semua kawan-kawan semua bekerja sama, jangan ada yang ngolah, itu je. Okey, pagi ni kita di Mustaqim, kita ada proses lapah lembu, menimbang lembu, mengira jumlah keseluruhan, itu kita buat agihan kepada jemaah, kepada asnaf dan kepada apa tu? Okey, lembu 3, lembu 4 fakir. Berapa ekor semuanya ini Ustaz? 5 ekor kita ada hari ini. Ya. Kita penyembelihan diadakan di Pusat Peladang. Okey, pagi ini kita ambil daging, kita nak melapah je tinggal. Tapi kepala ni memang nak kena handal betul ya. Tak pandai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita bersua lagi guys tahun ini di tahun 2025 Hijrah Masihi 1446 Hijrah. Okey. Ini lembu satu tengah beraksi. Oh laju lepas ni buat kerja. InsyaAllah habis awal hari ni. Lembu satu tengah beraksi. Diketuai oleh, bukan diketuai lah, di ahli dia ni lah, daripada Sabah ni kita jemput. Husin. Wah Husin. Grup 2 pun lembu juga diketuai oleh kita punya ni lah. Ni ketua kita Abang Sari. Abang Sari ketua kita. Sibuk nampak gaya dia. Kita jangan kacau dia hari ni sibuk. Lembu kita 3 ahli dia diketuai oleh Cik Nizam kita. Pakar potong memotong kita. Ikan terjun. Longgu ompek. Organ kita bagi inilah gaul-gaul, lepas tu masuk dalam plastik. Untuk agihan lah. Agihan dan peserta bagi 1 beg. Lembu 5 rupanya tengah bersungguh-sungguh tengah melaksanakan tugasan ni. Diketuai oleh kita punya tu Batman kita, Bob. Saudara Bob kita ketua Bob. Ketua lain macam okey. So ahli-ahli tengah sibuk memotong ni. InsyaAllah akan selesai dalam masa yang singkat lah nampak gayanya. Semua tengah beraksi dengan baik. Ini kepala sekali proses. Kepala akan diproses sekali. Ambil daging di kepala, banyak daging dia. Okey, sedikit info berkenaan pembahagian daging pembahagian daging contohnya kita ada 90 kilo seekor lembu, kita ada 90 kilo, kita kena bahagikan kepada 3 bahagian, 30 kepada fakir, 30 kepada awam, 30 kepada peserta. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. Okey, alhamdulillah kita bersama Abang Ustaz kita pada hari ini. Nampak handsome dia, bergaya dia pada hari ini. Nampak muda. Okey, kita minta dia memberi sedikit pandangan tentang perayaan korban kita pada hari ini Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat pengurusi AJK dan juga Jemaah Mustaqim Hijranan. Kita dapat mengadakan ibadah korban pada tahun ini pada hari Tasyrik yang pertama. Saya doakan Allah terima daripada ibadah kita semua, dan saya pun alhamdulillah ambil satu bahagian. Asalnya bahagian ni almarhumah isteri masuk kan, masa dia masih hidup lagi dia bagi duit, asalnya nama dia, tapi bila dia tak ada, mana pindah ke nama saya lah kan. Tapi saya harap pahala dia sampai lah ya, dia yang berniat asalnya kan. Jadi alhamdulillah dapat kita adakan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah korban ni menjadi tunggangan isteri saya di akhirat esok jugalah ya. Dan saya doakan korban ni diterima oleh Allah Ta'ala pada tahun ini, dan antara fadilat dia akan jadi tunggangan kita esok di akhirat ya. Binatang-binatang korban kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah nampak lancar berjalan pada tahun ini berkat gotong royong ukhuwah antara kita. Alhamdulillah majlis berjalan lancar, dan insya-Allah tahun-tahun depan kita boleh ambil bahagian lagi ya. Okey, saya ucapkan selamat menyambut Aidil Adha. Maaf zahir batin. Terima kasih. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Surau Al-Mustaqim. Kita mengadakan korban secara besar-besaran. Jadi kita suasana di sini amatlah bekerjasama nampaknya. Semua bekerja dengan baik. Nombor 1 dah selesai, nombor 2 dah selesai, nombor 3 pun dah selesai. So mari kita berjalan dulu tengok apa ada. Ya Haji, macam mana keadaan daging kita pada hari ini? Okey? Amat terkawal. Kita ke sistem anggap bagus. Semua dalam keadaan yang terkawal. Sangat mantap, sangat mantap. Dia punya komen sangat mantap. Saya memang mempercayai. Ada lagi petugas bagaikan gerila. Gorila. Bubur sini. Yang ada yang ada tu. Itu. Apa nama tu? Dia taruh macam askar. Betul. Di sini kita nampak cikgu nampak macam marah betul ni. Apa yang tak kena cikgu? Tak ada yang tak kena, semua kena. Yang tak kenanya yang ditanya lah tu tak kena. Dia kenakan kita balik. Oh jangan. Saya nak mencari saya punya ketua Sajan melaporkan diri. Apa pendapat Sajan pada kita punya daging pada hari ini? Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita telah berjaya menyempurnakan ibadah kurban. Alhamdulillah. Kita telah membantu bergotong royong untuk majlis kita pada pagi ini. Lagi Haji pun champion Haji. Dan kita berkorban. Berkorban apa tu Mak? Berkorban apa saja? Berkorban apa saja? Berkorban kerana Allah. Berkorban kerana Allah. Haji, kita nombor 1 Ji. Alhamdulillah. Haji punya daging dia dapat hari ini 153. Ini memang daging memang kukuh habis. Pisau dan ngam tajam. Di sini kita imam muda kita. Imam muda mungkin ada sepatah dua nak bagi tahu apa-apa. Ini alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Allah SWT bagi keinginan kita untuk tolong satu Surau Mustaqim. InsyaAllah jiran-jiran sama-sama kita tolong menolong, insyaAllah baru terjalin ukhuwah kasih sayang, insyaAllah. Alhamdulillah, itulah kata-kata khidmat daripada imam muda kita. Memang mantap, beradab dan padu. Sila. Okey, di sini kita nampak masih lagi berpusu-pusu mengangkat daging. Anak-anak muda yang memang boleh menjadi harapan kita untuk pengorbanan kita pada tahun ini. Tuan Haji, di sini saya berjumpa dengan Chef Azhar kerana dialah yang bertanggungjawab di atas kemasakan daging kita dan ketulangan kita pada hari ini. Sila beri komen sedikit serba sedikit Tuan Azhar. Cakap aja. Saya tak nak komen banyak lah. Tulang pun belum siap lagi nak masuk dalam kuali tu. Kena bersabarlah untuk makan tengah hari lepas zuhur, insyaAllah. InsyaAllah lepas zuhur kita belasah sup lembu dengan kari kambing. Silakan Datuk. Jadi di sini nampak macam terung masak lemak. Tu dia. Nanti Muslimah mungkin ada nak komen sikit-sikit dah. Silakan. Komen. Oh, nampak pun dah menyelerakan. Apatah lagi rasanya. Nak silakan. Di bawah chef. Ini dia punya rahsia. Di bawah chef Kak Zal. Tangan Cik Ros. Okey, terima kasih Muslimat. Oh, mantap gula terung. Jadi di sini kita akan pergi lagi. Di sini Haji boleh nampak sup kambing belum. Sup kambing apa ini? Bukan sup kambing, ini daging. Dah berkerak nampaknya. Dah berkerak dah ni. La ilaha illallah. Bergerak. Jadi okey. Di sini penyediaan makanan, buah-buahan dan juga macam-macam. Mungkin ada sepatah dua kata daripada Cik Nora kita. Cik Nora kita memang jenis pemalu. Nampaklah tu.
Tu dia. Dia memang begitu je cara dia. Okey, tak apa. Kalau dia malu, kita belasah orang lain pula. Okey, kita mungkin di sini kita ada nampak ketua dia. Mungkin komen sedikit untuk pengorbanan kita pada hari ini. Ya, silakan. Semoga kerja buat kita Allah pandang, dapat pahala sama-sama dan kita berukhuwah. Baik. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All praises to Allah. All praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me.